Salam sejahtera. Perlawanan menentang Sabah semalam pasti menjadi satu perlawanan yang agak emosi buat para penyokong Terengganu FC kerana ini merupakan perlawanan terakhir buat Nurilo Tuftasinov, seorang pemain import yang cukup dihormati di Terengganu, bermain dengan penuh jiwa raga, rajin, tak kenal erti penat lelah dan paling penting susah nak injut. Melihat kepada statistik, beliau telah melakukan 76 penampilan, menjaringkan 10 gol dan menyumbang 7 assist. Musim ni sahaja beliau beraksi dalam kesemua perlawanan bersama TFC. Ini menunjukkan betapa pentingnya Nurilo ni dalam pasukan Terengganu FC. Patah tumbuh hilang berganti, semoga TFC berjaya mencari seorang pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nurilo. Perlawanan semalam berkesudahan dengan pasukan Sabah FC menewaskan Terengganu dengan keputusan 3-1. Selamat maju jaya dan terima kasih buat Nurilo. Semoga berjaya di pasukan baru nanti.